pengangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit pengangkap sekolah menengah akan menerangkan cara-cara untuk membuat beberapa simpulan. Mari kita mula. Simpulan yang pertama ialah simpul manuk. Manuk digunakan untuk mengikat tali pada objek yang licin seperti kayu, botol ataupun pancang khemah. Manuk juga digunakan untuk permulaan dan penaman pelbagai jenis ikatan. Siap? Simpulan yang kedua ialah simpulan pada dua batang kayu. Simpulan ini ialah berfungsi sebagai simpulan menghubungkan dua batang kayu yang bersilang pada bersudut tegak atau bersudut serong. Siap. Ikatan yang ketiga ialah ikatan lilit dua simpul. Ikatan ini digunakan untuk mengikat pada objek yang licin, contoh tiang dan pokok. Lilitan ini sangat kukuh dan mudah dibuka. Siap. Akhir sekali ialah ikatan balak. Ikatan ini ialah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti kayu balak. Ikatan ini juga senang untuk dibuka dan senang juga untuk dibuat. Siap. Sekian, terima kasih.